Kes fitnah di Facebook yang mengaitkan bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dengan serangan terhadap anak Rafizi Ramli diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut selepas pihak berkuasa gagal mengenal pasti pemilik akaun terlibat. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan keputusan Jabatan Peguam Negara dibuat selepas analisis Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia tidak dapat mengaitkan mana-mana individu secara konklusif dengan akaun berkenaan. Siasatan kes dibuka di bawah Seksyen 500 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia sebelum dirujuk kepada AGC pada 23 Disember 2025. Perkembangan itu menjawab pertanyaan Rafizi berhubung laporan dibuat Setiausaha Akbar Ismail pada 18 Ogos tahun lalu berkaitan penyebaran 2 artikel palsu yang mengaitkan beliau dengan serangan terhadap anak lelaki Rafizi berusia 12 tahun di Putrajaya. Seorang ahli Parlimen Kerajaan mempertahankan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Korming selepas beliau dikritik kerana menggunakan istilah seperti Alhamdulillah dan bersyukur dalam ucapan rasmi. Azli Yusof dari Shah Alam menjelaskan istilah tersebut turut digunakan masyarakat bukan Islam di negara Arab dan beliau sebagai Muslim berasa gembira mendengar ungkapan itu disebut. Beliau turut menyatakan harapan agar Nga suatu hari nanti menerima hidayah susulan teguran Siti Zailah Yusof dari Rantau Panjang yang mempersoalkan penggunaan kalimah berunsur Islam oleh bukan Muslim. Nga kemudian menjelaskan penggunaan perkataan itu dalam konteks bahasa Arab yang membawa maksud bersyukur serta menggesa ahli parlimen supaya tidak membangkitkan isu yang boleh menjejaskan perpaduan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyifatkan pembangkang sebagai malas membaca dan gagal memahami fakta ketika mengulas dakwaan berkaitan isu sempadan Malaysia-Indonesia di Pulau Sebatik. Beliau berkata tuduhan bahawa kerajaan mengkhianati negara timbul selepas laporan mendakwa Malaysia menyerahkan ribuan hektar tanah sebagai pertukaran untuk 3 kampung di sempadan Sabah, Kalimantan. Menurutnya, kerajaan memilih pendekatan damai dengan Indonesia tanpa berkompromi terhadap hak negara sambil menegaskan tanah seluas 5,207 hektar yang dituntut Indonesia bukan sebahagian daripada Malaysia sebelum ini. Dalam program Temu Anwar di Tunku Abdul Rahman University of Management and Technology TAR UMT yang dihadiri lebih 1,000 pelajar, beliau turut menekankan kepentingan ilmu disertai nilai kemanusiaan serta mengingatkan bahawa individu berpendidikan tinggi juga boleh terjebak dalam rasuah apabila hilang moral.